Kau kenalmu, kau bagai adik kandungku. Sering gelak ketawa bila kau di sampingku. Kemesraan berbutik di kalbu. Senyummu, jelinganmu. Tidak aku sedari tertawan di dalam hati. Namun percaya di dalam hati ku mencari. Tak ku sangka kan jadi begini. Tak daya ku menahan rahasia ini. Kaulah satunya ratu di hatiku. Akan ku nyanyikan di awal angin lalu. Kaulah pilihan antara beribu. Dan ku sampaikan hasrat di hatimu. Kaulah satunya Ratu di hatiku. Akan ku nyanyikan di awal angin lalu. Kaulah pilihan Antara beribu. akan ku sampaikan hasrat di hatimu. When you're far away, I know your heart is here to stay. Akan ku bisikan rahasia di hatimu. When you're far away, I know your heart is here to stay. Akan ku bisikan rahasia di hatimu. Alright. Okey, itulah dia kehebatan 5 gabungan yang istimewa untuk hari ini. Khas untuk anda yang menonton kami di tonton.com.my. Okey, perkenalkan diri masing-masing. Saya Jack Zul dari Istana Budaya. Okey, yang di hujung sana? Saya Ali dari kumpulan Amali. Okey, Ali dari Amali. Seterusnya? Okey, saya Hafiz Zainal, Kalam Malaya. Okey, Kalam Malaya. Seterusnya? Saya Piko dari kumpulan Marian Nexus. Dan ini pengarah projeknya, I'm Singles. Saya Rizwan. Okey, macam mana? Ini sebahagian daripada 100 kumpulan yang kita kumpulkan. Yes. Yang 4 ni memang pemilihan macam mana rasanya? Okey, actually kita pilih berdasarkan sebabnya komitmen yang ada. Alright. So hari ni kita nak tunjukkan di mana ada senior, Okey. ada junior. Yang mana senior? Okey, Abang Jack, konsepnya keroncong kan? Keroncong. Jadi boleh masuk ke dengan muzik metal, muzik indie ni? Dia sebenarnya macam ni ya. Kalau selama saya 15 tahun di Istana Budaya. Jadi dulu saya macam Ali, mat rock. Okey. Jadi di sana saya dah jadi mat budayawan. Jadi keroncong ni kalau dinaikkan dia jadi reggae. Kalau dinaikkan lagi dia jadi ska macam lagu tadi. Oh, ska. Okey. Jadi muzik bass ke sana? Dia boleh masuk celah-celah mana pun. Ya, sesuai. Alhamdulillah, Ya. macam itulah. Ya. Lagu yang biasa nyanyikan di jalanan ni yang sendiri ataupun lagu macam mana? Ya. Selalunya dia ikut perasaan waktu tu. Jadi ikut mood lah, kalau orang-orang tu dia lagu lain ni. Jadi kalau macam hari tu hari bersedih, sedih lah semua lagunya kan. Hari gembira, gembira. Kalau hari hujan lain lah. Okey. Lari. Okey, jadi anda vokalisnya? Saya vokalis Kalam Malaya. Kalam Malaya. Jadi nama Malaya tu mungkin dah terlalu banyak digunakan ni macam mana? Memang dah banyak guna ke? Tak apa, Tak apa, tak kisah. Ya. Okey, konsepnya metal. Metal. Ya, metal yang macam mana? Metal Melayu lah. Metal Melayu. Kita orang tak laya nak buat lagu English. Ya, Fake. metal Melayu tu bunyinya macam mana? Metal Melayu, Lebih sopan lah ya. dia sopan, tapi dia ganas. Sopan Muzik yang Dia punya ayat, pronunciation, lirik. lirik dia tetap Bawaan lirik lah. Bawaan lirik. Apa yang anda didik kepada penonton? Apa yang kepada nak pendengar muzik anda? Jangan sia-siakan bakat anda dan jauhi jenayah. Tu dia. Salah satu kita punya kempen untuk I'm Single ni. Hanya jual suara dan jual muzik. Tak semestinya. Saya ada tulis juga, menulis untuk skrip, ada tulis untuk cerita, ada lah. Okey, sebab mungkin muzik anda berbeza dengan band yang lain kan. Ada tak mungkin berlaku
ejek-mengejek ataupun Kritik. susah masuk kritik? Itu biasa. Saya dah faham kerenah tu semua sebab lumrahlah bagi kita orang yang berkarya ni, kita kena terimalah tomahan apa saja. Itu bagi kita cara untuk kita pergi lagi. Okey, kalau nak pergi lagi, biasanya kalau masuk TV kena comel, Macam jambu. itu adalah mentaliti semak. orang yang Perlu macam tu ke? Lepas ni nak tukar image ke tak? Tak, biasa macam ni. Macam ni je? Tengok dia buat harimau. Saya pada harimau, apa lagi haiwan yang diperjuangkan? Haiwan yang diperjuangkan. Haiwan tu. Aduh. Semua jenis haiwan lah. Semua jenis. Tak, harimau tu adalah Harimau Melaya. Salah satu lagu Melayu yang kita nak hit untuk market Nusantara sebenarnya. Sebab dalam album yang kita buat Band Music X, itu je satu lagu Melayu yang kita push untuk single ke Harimau. TV semua. Okey. Sebab dia menceritakan tentang budaya Keberit Taman Okey. zaman tu. Dan kenapa saya memilih menyebut harimau tadi untuk penonton setia ditonton, dan inilah lagu istimewa yang akan dipersembahkan. Boleh sekarang kita persembahkan Okey, dengan iringan rakan-rakannya. Cik Rizwan, vokalis kumpulan. Saya vokalis kumpulan untuk semua. Okey, ada 100 band semuanya. Bersedia untuk lagu tu? Tajuk dia Harimau Melaya. Harimau Melaya. Okey, di backup oleh Kalam Malaya. Dah bersedia untuk harimau? Okey. Terimalah Harimau Melaya. I'm single. Silakan. Tak pernah ucap hello, pergi kau melambai. Harimau, 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 harimau Melaya. Tak pernah hancur hati, otaknya bersepai. Harimau, 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 harimau Melaya. Tak pernah ucap hello, pergi kau melambai. Harimau, 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 harimau Melaya. Tak pernah hancur hati, Melayu yang layu. Harimau Melaya, hero garis Melayu? Bukan.